Dialah Perdana Menteri, dialah Menteri Kewangan. Kamu nampak Anwar Ibrahim macam itu. So apa cerita ini? Datuk Hamzah Zainuddin jadi balik Ketua Pemegang. Lepas itu adalah budak-budak Jcom ke siapa ke cakap, ini kenapa pula ni, nampak ni, apa Dr. Sam kena pecat lah, apalah, tak perform lah, bagi balik pada Hamzah. Dulu masa Dr. Sam pegang apa ni, dapat jadi pengerusi Perikatan Nasional, kamu orang juga bising cakap Dr. Sam ni pegang banyak jawatan lah, apalah, dia lah MB, dia lah Adun, dia lah MP, dia lah itu, dia lah ini, banyak jawatan. Tapi apabila satu jawatan dia dibagi pada orang lain atau jawatan ini dibagi pada orang lain, kamu goyang juga. So kamu ni apa benda kamu punya ni level standard argument ini tau. So pada saya baguslah macam itu. Dia ni bukan macam PH atau BN. PH dengan Barisan Nasional atau AMDAP ni, BNDAP ni, semua jawatan nak bulut. Ada orang itu dia lah Presiden UMNO, dia lah pengurusi BN dia, Timbalan Perdana Menteri dia, itu dia ini, apa benda dia tak nak bagi orang lain tau. Macam ini okey, pas, nampak? Presiden pas. Tuan Guru Haji Hadi dia dah declare dia tak nak jadi Perdana Menteri. Dia bagi apa, tak apa, terbuka kepada orang lain untuk jadi Perdana Menteri. Pengurusi PN pun dia tak ambil, dia bagi pada orang lain. Lepas tu Ketua Pembangkang pun orang lain. So dalam PAS, dalam Perikatan Nasional, dia lebih demokratik, lebih apa orang kata, bagi-bagi pada orang. Tapi kamu tengok dalam PH, dulu kamu orang juga mengoyan Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Kewangan. Tapi sekarang ni kamu buat tak? Dialah Perdana Menteri, dialah Menteri Kewangan. Kamu nampak Anwar Ibrahim macam itu. So apa cerita ini? So bila jadi macam ini, kamu menghentar-hentar. So sebenarnya kamu orang cakap tak sebuah bikin. Sebelum kamu komen orang lain tu banyak jawatan lah, apa bagi jawatan pada orang lah. Kamu suruh Anwar Ibrahim tu letak jawatan sebagai Menteri Kewangan dulu. Lepas itu